Hai guys, macam yang korang tahu, aku ni dah besar. Tapi sekarang ni aku balik semula ke dunia persekolahan. Dan ini cikgu aku guys. Aku tak tahu kenapa dalam game ni kita kena buat dia marah sampai cikgu ni berhenti jadi cikgu. Jahatnya aku. Jadi ni first time aku main. Dan sekarang ni aku tak tahu macam mana nak buat cikgu ni marah. Jom kita tengok apa yang ada. Tunggu kejap. Kita nak buat apa? Kita boleh kentut dalam ni guys. Oh, Ikhmas Speed dah kentut. Kenapa cikgu tak layan? Kita cuba kentut lagi. Ikhmas Speed dah gaming, not again yet. Dia kata jangan kentut dah. Dah lah kentut 2 kali, busuk. Siapa kat sini pernah kentut dalam kelas? Aku dulu sebenarnya aku pernah kentut dalam kelas. But what the hell, boy? Let's go. Kita tahu apa lagi yang kita boleh buat. Kita shake. Kita shake. Ikhmas Speed dah, kenapa kau shaking? Kalau fidget spinner. Ikhmas Speed gaming, put the spinner away. Oh, teacher Ray, sekarang ni cikgu lagi separuh je nak marah. Kita kena tingkatkan lagi. Tapi kalau korang pergi sekolah jangan buat betul-betul tau. Ni game je. Kenapa aku pula kena present? Okay, nak present apa ni? Welcome to my presentation. Yes. Woi, ada lagu. Lagu Brazil. Duduk. Kau harus bercakap je. Alah. Woi, Ikhmas Speed Gaming, you are now the best presenter in this class, having 31 star earned. Aku dapat 31 mata. Bangunlah yang depan ni, kau kenapa tidur? Tidur tak boleh buatkan cikgu marah. Apa benda ni? What? Oi, ya Ikhmas Speed pula yang buat cikgu marah. Nak buat push up. Tum sahur. Apa yang dia buat ni guys? Dia ni banyak betul lah. Macam mana dia buat macam gitu? Tak apa, kita buat benda lain. Ada TV 3. Ya betul, kenapa nama dia TV 3? You forgot to do your homework. Aku lupa buat kerja sekolah. Aku nak buat sekarang. A group of lion is called pride. Pride? Apa benda tu? Betul. Okay. What is the chemical formula of the table salt? Formula chemicals. Cikgu dah sampai. Gaming ya. Aduh, kenapa cikgu marah saya? Saya tak sempat jawab. Alah. Tak apa nak kentut dalam kelas cikgu. Biar saya kentut dalam kelas cikgu. Padahal semua korang. Korang lepas ni memang korang bau busuk lah balik rumah. Kita guna microwave. Ikhmas Speed dah, stop that. Cikgu, saya lapar. Saya datang sekolah ni tak makan lagi cikgu. Oh, sedapnya makan pisang. Makan pisang cepat, makan. Apa yang kau buat tu? Cikgu marah. Okey, cikgu dah marah. Tapi sekarang ni kita kena buat sampai dia keluar daripada kelas. What? Apa hal semua orang berjoget ni? Apa hal semua orang berjoget? Tung sahur. Main piano. Woi, besarnya tung sahur dia. Woi. Mana cikgu? Cikgu marah. I'll stop the I will give you double homework. Weh, berhenti. Kalau tak cikgu bagi kita double kerja sekolah nanti. Okey, cikgu nak marah. Kita bagi dia marah lagi. Ikhmas lagi. Kenapa Ikhmas? Jom buat cikgu marah lagi. Tajuk dia. What? Apa? Oh, cikgu yang ketuk meja dia. Itulah kau. Okey, jap. Kita tengok apa lagi yang kita boleh buat cikgu marah. Ini yang basic. Okey, kalau kita nak pergi yang lain macam mana? Robux. Random Robux action. Maksudnya kalau kita nak yang best kita kena beli Robux. Sekarang ni cikgu tak marah. At least kita bagi dia marah dulu sikit. Basic. Kita bagi dia pass a note, throw confetti, pen clicking. Tak cukup buat cikgu marah. Kita pakai blender. Put the blender away. Tak nak. Ikhmas nak main juga blender dalam kelas. Dia betul jadi apa ni guys? What the? Kiranya yang hebat-hebat ni dia orang sebenarnya ada Robux sebenarnya. Aku rasa guys, aku kena beli Robux lah. Sebabnya aku punya yang ni semua tak cukup untuk buat cikgu marah. Kita buat. Ada kerja sekolah. Jom kita buat sekarang. Which planet is known as the red planet? Mars, Jupiter, Venus, Mars. Okay, an equilateral triangle has a side equal. Aku manalah tahu jawapan dia. Right je lah. What temperature does freeze at the sea level? Sea level? Apa benda? Cikgu dah sampai. Masih ingat your homework? Ya Allah, salah lagi.
Kalau setiap kali aku salah buat homework, kenapa aku buat? Baik aku tak payah buat, betul tak? Baguslah, bijak. Korang tengoklah, aku takkan buat. Tung tung sahur. Tung 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 sahur. Tung. Okay, aku rasa aku dah mula hafal lagu ni. Okay, apa tu? Lagi. Okay. So buka ni dulu, kita tengok apa yang ada kat sini. Claim. Oi, claim. Claim lagi, claim lagi, claim lagi. Yes. Bila cikgu nak marah? Lagu apa tu? Oi. Woi. Siapa ni? Kau lompat atas meja aku dah. Kenapa? Kau tunggu kejap. Oi. Why pizza is round? Jawab. Iqbal Speed is going to tell us why pizza is round. Sebab apa pizza bulat? Sebab pizza senang nak masuk mulut. Sebab tu pizza bulat. Kalau pizza bentuk bintang, nanti dia lekat. Time to rate Iqbal Speed Gaming presentation. Guys, berapa korang bagi? Iqbal Speed is the best presenter here. 61 mata. Tapi guys, sekarang ni tujuan game ni nak suruh cikgu marah. Okay. Jom kita buat cikgu marah lagi. Weh, apa yang kau melompat kat aku ni? Aku tengah nak pilih ni. Aku nak menangis lah. Cikgu, tengok cikgu. Dia kacau saya. Cikgu. Dah, sekarang ni dia tak boleh duduk elok-elok ke? Makan kentang dulu. Kita makan chip dulu. Ada homework lagi. Ingat kan? Aku dah takkan buat dah homework. Sebab apa? Sebab asyik salah. Tak payah buat. Iqbal Speeda is not going. Yes, sekarang ni Iqbal Speeda dah lupa buat homework. Disebabkan cikgu tak cukup marah lagi, kita akan throw. Ni script desk. Lukis. Iqbal Speeda Gaming put away the pen. Tak nak. Itulah, cikgu bila nak keluar. Sikit. Teacher race. Lagi. Lagi. Sikit lagi. Buat cikgu marah lagi. Yeah! Cikgu dah marah! Cikgu! Cikgu, janganlah marah. Relax lah cikgu. Padahal aku memang nak buat cikgu marah. Buat lagi. Kalau kita lukis ni cikgu marah tak? Aku nak buat cikgu marah lagi. Put away the pen. Tak nak. I do not want to put away the pen. Sorry cikgu. Iqbal Speed akan buat cikgu betul-betul marah hari ni. Apa tu? Main telefon. Nye. Cek semua orang. Mana semua orang? Put the phone away. Tak nak. Iqbal kan sekarang tengah main Roblox, cikgu. Kenapa cikgu nak marah Iqbal main Roblox? Tak, sekarang ni bila cikgu dia nak berhenti, aku dah buat macam-macam. Aku dah joget, aku dah pecahkan belon, aku dah kotorkan kelas ni. Orang lain dah menari apa semua. Bila dia nak marah? Bila dia nak berhenti? Kalau kat sekolah korang ada ke cikgu macam ni? Kita buat macam-macam pun dia tak marah. Alah. Kita akan buat last. Kita akan buat dia marah macam tadi. Kejap. Yes, yang ni cikgu sangat marah. Put away the pen. Tak nak. Vomit. Nak muntah lagi. Mas Speeda Gaming, stop. I will not stop until I win. Saya nak buat cikgu marah lagi. Stop scraping. Tak nak contek meja lagi. Nope. Nak pastikan meja ni rosak sampai berkecai. Nak balik ni. Kita ulang yang ni sampai cikgu marah. Sikit lagi. Iqbal cikgu nak marah. Marah lah Iqbal cikgu. Orang lain tengok Iqbal nak marah cikgu. Tengok ni. Bang. Straight dash lagi. Yes, cikgu dah marah aku. Bila cikgu nak berhentikan kelas ni cikgu?